Klims 2026. Jom kita tengok brand apa yang ada dan model apa yang ada. Dan kita akan fokus model-model yang pertama kali datang ke Malaysia dan model yang dah dilancarkan di Malaysia. Okey, kita start dengan level 2 dululah, sebab bila anda beli tiket memang akan terus masuk dekat level 2 punya entrance. Okay, so untuk level 2, first kali anda akan nampak Toyota punya booth. So dekat booth Toyota ni dia ada Toyota Corolla Concept. Model ni sebenarnya dah pernah unveil dah pun dekat auto show negara lain lah, bukan di Klims. Dia ada frameless door, lepas tu dia ada rim bersaiz 21 inci. Memang kita tahulah Toyota Corolla mana dia pakai rim bersaiz 21 inci. Kalau betul pun kereta ni masuk production, kalau dia pakai rim 21 inci, bukan Toyota Corolla lah kan. Okey, bila anda dah settle dekat booth Toyota, masuk je dekat hall lagi satu ni. Dekat sebelah kiri ada booth MG, dekat sebelah kanan pula ada booth Nissan. Okey, so kita tengok booth Nissan dulu. Nissan ada preview satu model baru. Ni adalah Nissan X-Trail e-Power e-Force. Okey, jadi dia menggunakan sistem hybrid yang sama dengan Serena dan juga Nissan Kicks e-Power. Cuma yang ini dia all-wheel drive, sama macam sistem hybrid Nissan yang lain juga, electric motor yang menggerakkan kereta. Enjin tu berfungsi sebagai dia punya generator sahaja. Okey, jom kita tengok bahagian dalaman untuk Nissan X-Trail terbaru ni. Okey, ini adalah bahagian dalaman untuk Nissan X-Trail e-Power generasi terbaru. Okey, macam ni lah dia punya steering wheel. Lepas tu dekat dia punya center console ada macam jet fighter punya gear shifter tolak ke depan, tolak ke belakang. Lepas tu dia ada EV mode juga dekat sini. Ada EV mode, lepas tu dia ada e-pedal punya function. Lepas tu ada rotary dial untuk kita pilih kita punya drive mode. Pada saya dia punya kualiti binaan pada bahagian dalaman ni boleh dikatakan okay, not bad. Nak kata rasa premium sangat, tak adalah rasa premium sangat, tapi boleh tahan solid jugalah sebenarnya. Okay, dia punya digital instrument cluster ni memang full color. Okay, tapi apa-apa pun Nissan X-Trail terbaru ni, X-Trail e-Power e-Force ni akan dilancarkan di Malaysia pada suku keempat tahun ni. Okay, so opposite Nissan ada MG. Jom kita tengok MG. So first kali yang kita nampak adalah MG IM6. Okay, MG IM6 ni first kali kita point out dia punya bahagian belakang lah. Kita tengok bahagian belakang dia dulu. Nampak macam Aston Martin DBX yang SUV tu Dia punya spoiler tu ada macam tinggi sikit pada bahagian belakang ni. Macam ni lah rupa steering dia. Dia punya digital instrument cluster dan juga screen infotainment ni dia bersambung. Dan dia tak ada bezel Dia tak ada bezel dekat bahagian tengah ni. Macam kita tahu Proton Saga dia ada bezel yang bapak besar kat sini. Even Mercedes-Benz pun ada model yang, kalau yang lower spec kan, dia punya bezel tu agak besar untuk digital instrument cluster dan juga dia punya screen infotainment. Okay, dekat belakang steering wheel dia ni bukan pedal shifter tau, tapi dia ada button lah. Okay, kalau pedal shifter dia satu piece je kan, yang ni dia ada two piece dekat bahagian kiri ni, dan sebelah kanan pun ada juga. Okay, dekat sebelah kanan pun ada juga function ni. Okay, selain daripada MG IM6 ni, ada juga model lain yang MG tunjuk, MG preview untuk Klims 2026 ni, antaranya macam MG QS. MG QS ni satu SUV besar lah, ni boleh dikatakan SUV segmen C ke D juga. Okay,
Dan pada saya, antara banyak-banyak model yang MG preview ni, antara yang paling cantik lah. Kita tengok pada bahagian belakang ni, dia punya taillight ni pun pada section ni dia nampak lebar sikit, dia nampak bold sikit. Okay, lepas tu kalau kita tengok detail, right, dia macam ada crystal detail dekat situ. Okay, so sekarang jom kita masuk ke bahagian dalaman, tengok macam mana build quality dia, interior design dia, lawa ke tak lawa. Okay, macam biasa dia ada digital instrument cluster dan juga screen infotainment yang bersambung. Okay, dekat steering wheel ni dia ada ini driver detection, driver monitoring system. Alright, kalau kita penat ke apa, dia akan detect lah. Okay, dia punya button-button dekat steering ni okay, dia tak adalah bunyi-bunyi yang macam satisfying sangat ke apa. Oh, dia punya gear selector ni nampak dia macam bulat sikit tapi saya rasa dia dekat tangan macam tak berapa nak best sangat lah dari segi ergonomik tu. Dia punya third row seat ni memang tak besar lah, tengok ruang kaki dia ada berapa banyak je. Ni pun untuk kerusi baris kedua yang dah dilaraskan paling belakang sekali. Model MG QS ni masih lagi preview di Malaysia, jadi belum ada apa-apa harga ataupun info bila dia akan masuk ke Malaysia lagi lah. Okay, dan ada satu lagi model yang di preview yang masih belum ada estimated pricing, which is di MG HS Hybrid Plus. Okay, macam ni lah rupa dia. Kalau tengok bahagian luaran, dia memang ada MG punya grill yang bapak besar ni lah. Okay, ni pada bahagian belakang dia. Jom kita tengok pada bahagian dalaman pula. Bahagian dalaman macam mana rupa dia. Okay, steering dia sama je dengan MG QS tadi. Cuma dia punya gear knob ni saya rasa better lah daripada yang MG QS tadi tu. Yang tadi tu dia macam pelik sikit, dia macam bulat sikit. Yang ni dia siap ada macam leather dekat dia punya gear knob ni. Screen dia pun sama juga macam MG QS tadi, dia bersambung. Okey, selain daripada 3 model yang saya tunjukkan tadi daripada MG, model ni MG ZS Hybrid Plus ni adalah satu-satunya model yang dah open for booking. So MG ZS Hybrid Plus ni dia SUV segmen B lah. Jadi dia akan bersaing dengan Proton X50, Toyota Yaris Cross and even Pro 2 Trust. Okay, Pro 2 Trust kita tak boleh lupa dia juga. Okay, kita tengok bahagian dalaman dia pula. Yang ni dia tak ada digital instrument cluster dengan infotainment screen yang bersambung. Okay, dua-dua ni asing lah. Semua duduk dekat dalam satu cluster yang asing. Ni dia punya digital instrument cluster. Lepas tu dia punya screen infotainment. Okay, lepas tu dia ada juga button-button fizikal yang agak besar dekat sini. Dan dia punya gear knob ni nampak lagi cantik sikit lah kalau kita bandingkan dengan MG QS tadi punya gear knob. Ok, sebelah daripada booth MG tadi ada booth Kia. So Kia dia showcase model EV5 dan juga EV4. Ok, so EV4 ni dia bentuk fastback. Selain daripada EV4 dan juga EV5 ni, ada satu lagi model yang interesting daripada Kia. Inilah dia, Kia K4. Okay, ini adalah Kia K4, ini adalah sedan segmen C. Okay, jadi Kia K4 ni Kia Sales Malaysia baru masuk ataupun showcase model K4 ni dekat Klims ni sebab diorang nakkan feedback, okay, daripada kita lah, kita Malaysia ni, macam mana dengan model K4 ni. Okay, dekat booth Proton pula ada Proton X50 Sport Edition. Cuma model ni dia belum dilancarkan ke apalah. Yang ni just saja Proton tunjukkan. Okay, sebab yang ni pun sama juga macam Kia K4 tadi. Diorang nakkan feedback. Okay, kalau feedback okay semua, dan baru diorang start jual lah. Okay, and apa yang kita nampak sekarang ni pun belum tentu semua benda ni dia akan bagi sekali bila dah launch nanti. Okay, contoh macam front skirt tu kan,
Maybe line-line merah tu tak ada ke. And yang ini based on the flagship variant. So apa equipment yang ada pada variant flagship tu, yang ni pun ada lah. So kita tengok bahagian belakang pula untuk Proton X50 Sport Edition ni. Pada saya lah kan, yang ini dia nampak better dengan line-line berwarna merah tu kalau kita bandingkan dengan Proton S70 tu. Okay, Proton S70 tu kalau korang beli warna putih ataupun beli warna hitam, dia akan ada red lining dekat dia punya body kit kan. Yang itu tak nampak kena sangat lah. Tapi yang ni dia nampak, yang ni dia nampak okey. Dia nampak ngam, cantik. Okey, pergi dekat booth Pronet pula. Pronet dah lancarkan satu variant baru untuk Proton EMAS 7. Dia adalah variant Premium Plus. Yang mana variant Premium Plus ni dia datang dengan battery capacity yang lebih besar, 68 kWh. Jadi dia punya range pun ada tambah sikit lah. Okay, kalau sebelum ni variant Premium 410 km, yang ini dia 450 km. Dan dia ada satu lagi features baru untuk bahagian dalam dia. Untuk kerusi penumpang ni pun kita boleh adjust dia punya leg rest ni, tinggi, rendah. So kalau nak jalan jauh, yang ni best lah. Okay, lepas tu untuk dua kerusi hadapan ni, kerusi driver dan juga kerusi penumpang hadapan, sekarang dah ada fungsi urut. Okay, sekarang dah ada fungsi urut. Dan harga untuk variant Premium Plus ni sebelum rebate adalah RM125,800. Tapi selepas rebate harga dia bawah daripada RM120,000. Okey, dekat booth Honda pula ada Honda Prelude generasi terbaru. Model ni dah launch di Clims 2026 ni. Honda Prelude ni dia macam gabungan antara Honda Civic FL5 Type R dan juga Honda Civic RS eHEV. Sebab apa? Dia menggunakan sistem suspension dan juga braking system yang sama dengan Honda Civic Type R. Okey, dia ada dual axis front strut. Lepas tu dia punya braking system pun pakai daripada Brembo punya brake kit. Powertrain dia adalah powertrain yang sama dengan Honda Civic RS eHEV. Okey, dekat booth Hyundai pula, Hyundai dah lancarkan model Ioniq 5N dan juga Ioniq 6N. Harga untuk Ioniq 5N di Malaysia adalah RM444,000, manakala untuk Ioniq 6N adalah RM450,000. Okey, so jom kita tengok bahagian dalaman untuk Ioniq 5N. So boleh nampak dekat bawah ni, dekat belakang steering ni ada pedal shifter pedal shifter, yang mana kalau kita masuk ke dalam mode sport, dia akan act as a pedal shifter lah. Tapi kalau kita dekat dalam normal mode sahaja, kita boleh control dia punya regenerative braking lah, dia punya pedal shifter tu. Dekat booth Zeekr pula ada Zeekr 9X. Ni adalah SUV flagship daripada Zeekr, ataupun ada yang panggil the Chinese Cullinan kan. Okey, bukaan pintu pada bahagian belakang untuk Zeekr 9X ni agak besar juga sebenarnya. Okey, unlike model-model Zeekr yang lain yang ada di pasaran Malaysia buat masa sekarang semua EV kan. Tapi untuk Zeekr 9X ni dia plug-in hybrid, dia ada enjin. Alright, dia ada enjin. Cuma untuk pasaran Malaysia kita tak tahulah dia punya capacity bateri berapa, dia punya enjin kita dapat enjin option apa. Selain daripada Zeekr 9X, ada juga Zeekr 009 Grand. Dia adalah variant Zeekr 009 dengan 4 tempat duduk sahaja, dan belakang tu dia ada TV belakang tu. Kita duduk dekat bahagian belakang Zeekr 009 Grand. Dekat dia punya center armrest ni ada juga satu skrin kecil untuk kawalan-kawalan macam kita punya seating, heating function ke, kita punya ventilation function ke. Okay, cuma saya tak faham bahasa Cina lah. Okay, ni untuk dia punya ambient lighting temperature untuk dia punya storage box kat bawah tu. Okay, dekat booth Dongfeng pula tak ada apa-apa model baru sebenarnya. Okay, model yang ada hari ni dekat booth Dongfeng adalah Dongfeng 007 dan model Dongfeng Vigo. Dua-dua model ni dah launch dah pun. Okay, and rasanya semua orang pun dah tahu dah macam mana rupa 007 dan juga Vigo ni kan. So kita akan tengok pada bahagian dalaman untuk Dongfeng
007 ni, yang ni yang agak menarik dekat booth Dongfeng ni. Okay, saya ingat yang ni warna hitam, rupanya dia warna macam warna purple So kita tengok bahagian dalam dia, model James Bond ni. Okay, dia ada frameless window. Dia ada frameless window dan dia punya interior warna putih Dia ada warna putih, dia ada warna hitam. Ni bahagian dalaman untuk Dongfeng 007. Yang ni pesaing dia macam BYD Seal. Lepas tu Tesla Model 3 pun boleh jugalah nak lawan model ni. Okay, cumanya ada satu benda yang agak janggal. Okay, untuk Dongfeng 007 ni, saya duduk je dekat sini, saya dah perasan satu benda tau. Nak buka hood depan dia, ada dekat sebelah passenger. Okay, ada dekat sebelah passenger. Nampak tak tu? Ni buat kerja tak clean lah ni. Okay, sepatutnya saya rasa benda ni memang kena ada dekat sebelah driver lah. Dekat booth Mazda pula ada the all new Mazda CX-5 dengan colour Soul Red. Signature Mazda ni memang dia punya rupa ni, dia punya bentuk apa semua, pada mata saya yang ni cantik lah. Bahagian belakang untuk Mazda CX-5 terbaru ni macam ni lah rupa dia. Dia memang ada nampak macam jendul sikit, tapi Mazda is Mazda lah. Okay, Mazda ni dia unik lah, unik. Tapi sekarang ni kita tengok dekat bahagian dalaman dia pula. Okay, masuk ke bahagian dalaman untuk Mazda CX-5 terbaru ni, dah tak ada logo Mazda dah dekat dia punya steering wheel. Instead dia ada script Mazda je dekat sini. Dia punya control untuk steering wheel ni, okay, yang ni physical button bukan capacitive button ke apa. So yang ni bagus. Alamak, baru je cakap Mazda punya design semua lain daripada yang lain. Dia punya meter ni nampak macam BMW punya meter pun ada Dia punya gauge dekat bahagian tepi tu. Yang ni dia nampak macam copycat version untuk meter digital BMW lah. Okay, so TQ Wuling ada showcase model Huajing S. Huajing S ni adalah satu SUV flagship lah untuk brand TQ Wuling. Okay, tengok kat dalam gambar nampak biasa je, tapi bila dia datang kat Klims ni dengan two-tone paint ni macam ni, memang nampak lawa dan mewah lah. Okay, daripada belah tepi dia pula, SUV ni memang cukup besar. Dia pakai rim bersaiz 21 inci Michelin Pilot Sport 4 SUV. Bahagian belakang untuk Huajing S ni macam ni lah rupa dia. Okay, kereta ni dia memang nampak besar. Okay, dia punya glove box ni pun, bahagian dalaman ni dia disalut dengan material yang macam Alcantara tau. Okay, sedap jugalah pegang. Ada juga Wuling Bingo yang berbulu-bulu ni. Okay, pegang sikit. Belakang dia siap ada Eco pegang sikit. Okay, kita tengok bahagian dalaman ada apa-apa yang berubah ke tidak. So nampaknya bahagian dalaman tak ada apa-apa yang berubah pun, cuma ada banyak kucing lah kat sini. Okay, ni kucing ni tengah melihat. Lepas tu kucing ni pula tengah malas-malas, bukan main santai lagi. Okay, lepas tu ni kucing ni tengah marah. Lepas tu dekat dia punya seatbelt ni pun ada kucing lah. Okay, sebelah booth TQ Wuling tadi ada booth Maxus. Jadi Maxus dah launch 3 kenderaan komersial terbaru. Dia ada Maxus Terran 9, lepas tu Terran 9 dan juga T60. Ni T60. Okay, harga saya letak dekat skrin, boleh tengok dekat skrin ni. Okay, dan T60 ni harga dia bawah daripada RM100,000. Jom kita tengok sikit truck pickup yang harga dia bawah daripada RM100,000 apa yang dia offer dekat kita. So bahagian dalaman dia, seat dia pun fabric je. Seat dia fabric sahaja. Lepas tu dia punya material untuk steering wheel ni, ni bukan leather ke apalah. Okay, yang ni
memang rasalah dia punya murah tu. Okay, so masuk ke bahagian dalaman pula. Boleh kata apa yang sepatutnya ada, dia adalah. Okay, untuk Maxus 360. Ok, dekat booth GWM pula, GWM ada tunjuk dua model baru, iaitu model Aura 5 HEV dan juga model Haval H7 PHEV. Ok, so Haval H7 PHEV ni dia lawan dia macam Jetua T2, Jetua T1, dia dalam kelas yang sama lah. Okay, kalau Aura 5 HEV tu pula dia adalah satu SUV compact, boleh dikatakan segmen B juga, jadi boleh lawan dengan maybe Proton X50. Dan siapa yang minat dengan brand Aura selama ni dekat pasaran Malaysia, sebelum ni semua brand-brand Aura ni ataupun model-model Aura ni semua EV kan, Aura Good Cat apa semua. Yang ni dah ada engine Aura 5 HEV ni dia kenderaan hybrid, bukan elektrik sepenuhnya. Bahagian belakang untuk Aura 5 HEV ni pula dia masih ada lagi tail light yang integrated sekali dengan kaca belakang dia. Yang ni lebih kurang lah dengan Aura Good Cat. Okey, dekat booth Pro 2 pula ada model konsep Pro 2 C2. C2 tu bermaksud chapter 2 untuk EV daripada Pro 2. Okey, jadi sebelum ni kita dah nampak Emo 1, Emo 2, QV. Yang itu semua adalah chapter 1. Yang ni pula adalah chapter 2. Dan masa unveiling model konsep ni pun Pro 2 panggil designer dia, yang mana dua orang designer muda yang present tentang Pro 2 C2 ni. Okey, jadi boleh faham lah kalau designer muda dia adalah reka bentuk yang nampak futuristik sikit lah. Okay, model Jetua G700 pun ada juga hari ni dekat booth Jetua untuk Klims 2026 ni. Ini adalah SUV yang paling besar untuk brand Jetua. Okay, dan model ni dia adalah left hand drive. Okay, jadi dia memang suka sahaja. Bila dia akan masuk Malaysia kita tak pasti. Dan harga dia kalau masuk Malaysia agak-agak berapa untuk satu SUV yang besar macam ni. So sama dengan model Jetua T1 dan juga T2, dia ada X mode dekat sini. Okay, dia ada rotary dial untuk kita pilih dia punya drive mode lah. Okay, biasanya untuk Jetua ni dia punya drive mode macam rock, sand, mud, semua tu lah kan. Dan dia ada 4L function dekat sini, dan dia punya differential lock, banyak lah button-button yang ada. Cuma dia ada macam ni macam ada satu gimmick je lah. Okay, dia punya besi kat tengah ni, saya pun tak sure sebab apa. Dan steering dia pun memang lain daripada Jetua T1 dan juga Jetua T2. Okay, dan sama macam T1 juga, dia ada banyak grab handles lah. Dekat sini pun ada, dekat sini ada lagi. Ok, dekat booth Xpeng pula ada model Xpeng P7, yang mana ni adalah sedan performance daripada Xpeng. Kereta ni cantik depan-depan, cumanya dia ada black lining tu kan dekat dia punya hood depan tu. Daripada jauh nampak macam satu panel gap, ataupun kita nampak macam kereta ni maybe tak tutup dia punya hood rapat ke apa kan. Dia nampak lebih kurang macam tu lah, tapi tu design dia sahajalah. Okay, dia punya rim pun cantik juga. Dia pakai brake kit daripada Brembo. Yang ini kita tak dapat nak tunjuk kat bahagian dalam dia. Okay, sebab kereta ni ada barrier diorang letak kat sini. So kalau kita tengok pada bahagian belakang dia ni pun cantik juga sebenarnya. Okay, dia ada adjustable rear spoiler. Okay, yang boleh naik dan turun depending on the car speed lah, untuk the best aerodynamic. Ok, itulah semua model dan juga brand yang ada di Klims 2026 ni. Terima kasih kerana menonton. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Di situ ada berita otomotif terkini dan panduan membeli kereta. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.